Abu, boleh tolong papa mop lantai tak? Awak hari-hari hanya tahu main game je. Tak ada tolong apa-apa pun dekat rumah. Pun sudah hilang. Masalah kau ni, hari-hari hanya tahu paling dekat rumah je. Cakap dengan awak ni, tidak tengah ke? Malas betul awak. Ingat saya tak nak pergi kerja ke? Saya dibuang kerja sebab PKP. Saya bukan malas. Buat apa jerit-jerit kat sini? Orang tidak berguna. Hello, ini polis ke? Saya perlukan bantuan segera. Saya jumpa seorang lelaki kena tikam. Ya, dia ditikam menggunakan pisau dekat dada dia. Dia tak sedarkan diri. Alamat rumah saya 18 Jalan Kebudayaan 8 Taman Kebudayaan. Tolong cepat ya. A few moments later. Kamu buat apa dekat sana? Saya perlu menangkap kamu sebab kamu suspek dalam kes pembunuhan. Buat apa jerit-jerit kat sini? Orang tidak berguna. Hello, ini Befriend Hotline. Encik, kami di sini untuk mendengar. Kalau encik ada apa-apa masalah atau rasa susah hati, encik boleh cerita dengan saya. Saya berada kerja sebab pandemik COVID-19. Saya rasa tidak berguna dan tidak ada apa untuk masyarakat saya. Saya juga tidak ingin ayah saya untuk membayar hasil duit saya. Encik, saya faham perasaan encik. Kehilangan pekerjaan waktu pandemik memang sangat berat. Jadi memang normal kalau encik rasa sedih atau risau. Tapi jangan salahkan diri sendiri ya. Sebuah ini berlaku di luar kawalan encik. Bukan sebab encik gagal atau tak berguna. Encik juga seorang anak yang baik sebab masih fikirkan ayah encik walaupun encik sendiri sedang susah. Kita cuba hadapi perkara ini perlahan-lahan bersama ya. Saya sedia dengar kalau encik nak luahkan apa-apa lagi. Terima kasih puan. Saya sekarang betul-betul buntu lah. So saya akan juga menghantar macam-macam dokumen yang saya kasihkan. Terima kasih puan. Ayah, aku meminta maaf terlebih dahulu sebab tadi jerit dengan ayah. Aku risau tiada duit untuk membayar duit belanja ayah. Aku pun risau pasal masa depan saya sebab kehilangan kerja. So, aku meminta maaf terlebih dahulu kepada ayah. Aku, papa minta maaf pasal tadi. Papa bukan masuk itu. Hilang kerja bukan gagal selamanya. Apa yang papa nak tengok sekarang ialah anda bangkit semula. Jaga diri dan jangan biarkan stres makan diri awak. Papa sentiasa ada di belakang awak. Baik, Papa.